Bismillahirrahmanirrahim. Juru nikah yang dihormati Ustaz Muhammad Hafiz bersama dengan wali yang mulia Raja Fahrul Nizam, dua orang saksi serta ayahanda bakal mempelai lelaki untuk bersama-sama di meja nikah. Awan di langit putih merona, pemantara biru begitu indah. Sega Arjuna, putih asmara danta, segandingan ratna menuju jannah. Dalam hidupku, Alhamdulillah. Selamat pengantin baru. Kita tengok, adakah Najmi berjaya memakaikan seutas rantai tangan? Biasanya rantai tangan yang baru ni cakap dia apa? Keras kita nak tengok Najmi berjaya ke tak? Itu baru buka, belum pakaikan. Silakan. Ya, boleh dengan muka bangga dia. Okey, tahniah. Seterusnya, silakan Farhana, pengantin perempuan, untuk menyarungkan pula sebetul cincin di jari manis Najmi. Silakan. Kau segalanya untukku. Hadirin yang dimuliakan, detik yang dinantikan sekian lama, saat yang ditunggu sebilang waktu. Segandingan langkah penuh bahagia dengan hembusan nama cinta. Mereka bersatu dalam ikatan suci, menjulang janji sehidup semati. Majlis mempersilakan langkah masuk pengantin baru Farhana dan Najmi. Sebelum menjejak kaki ke singgasana cinta, tidak dilupa insan penuh jasa. Dari ayah bonda dan ayahanda tercinta, mohon restu dan doa buat anak anda. Inilah hikayat sang putri. Disuting sudah putera kayangan. Farhana kini sudah dimiliki suri hati Najmi kesayangan. Tiada lagi duka, punai mata, kembali sayang.